Selamat datang ke dalam rancangan Bijak Urus Wang. Bijak Urus Wang merupakan sebuah rancangan yang memberikan fakta mudah tentang cara menguruskan kewangan anda. Pengurusan kewangan merupakan ilmu yang penting dalam merancang kehidupan individu, terutamanya mahasiswa atau pelajar yang dalam proses untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu pengurusan kewangan bagi mahasiswa dan pelajar harus dititik beratkan kerana ianya bakal memberi kesan terhadap perancangan perbelanjaan pendidikan dan perbelanjaan harian apabila berada di universiti atau kolej. Kami akan berkongsi dengan anda tentang pengurusan kewangan untuk golongan mahasiswa dan pelajar. Sebenarnya mudah saja. Kalau kita tahu bahawa untuk perancangan kewangan, yang pertama sekali kita perlu tahu berapa duit yang kita ada. Kita kena rancang nak guna duit kita itu untuk apa. Maka kita perlu buat belanjawan. Apabila para pelajar ataupun siswazah membuat belanjawan, mereka perlu mengutamakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelajaran mereka. Yang kedua, selepas selesai berkaitan dengan keperluan untuk pelajaran, keperluan yang penting tadi, mereka perlu lihat ada lebih atau tak ada lebih. Dan sudah semestinya apabila lebih daripada keperluan, siswazah semua perlu membuat simpanan. Yang ketiganya, mereka harus mengelakkan daripada berhutang. Dan yang akhir sekali, pelajar-pelajar semua saya nasihatkan jangan terikut-ikut dengan kawan-kawan yang mungkin mereka mempunyai keluarga atau latar belakang yang mewah. Jadi kita tidak perlu mengikut rakan-rakan yang bermewah-mewah atau bersuka dan bergembira sekiranya perkara-perkara itu tidak perlu. Mahasiswa dan pelajar kini dibantu dengan pinjaman pelajaran pendidikan dan mereka harus bijak menggunakan wang tersebut. Mulakan tabiat pengurusan kewangan yang baik dengan membuat tabung secara konsisten. Jika perancangan kewangan dibuat secara sistematik, pasti akan terdapat lebihan untuk membuat tabungan. Gunakan teknik simpan dahulu, kemudian guna baki wang yang ada secara berhemah. Memang menabung amat penting sebab saya pernah dapat panggilan daripada pelajar ni yang memang menabung apabila dia universiti dan dia menabung sebanyak agak besar jumlah dia. Kalau tak silap saya 500 ke 1000 sebulan. Mungkin dia dapat banyaklah pada mak bapak pun kasih, pinjaman pun dia dapat. Dan dia menabung sebanyak itu selama tempoh dia belajar. Apabila dia keluar, saya ingat saya tak silap saya dia ada lebih kurang 20,000 tabungan. So benda ini kita akan nampak manfaat dia apabila kita keluar kelak. Dia menabung tu nampak macam leceh dan nampak macam you takkan dapat enjoy banyak duit. You tengok kawan-kawan makan tempat yang mewah-mewah, you tak apa, makan minum teh ais, orang ais blended, tak apalah ya. Itu hanya sebenarnya lifestyle. Kita tak mampu lifestyle tu biar dulu. Sebab ada masa dan ketika dalam kehidupan anda memang anda akan mampu insya-Allah. Tapi susah-susah dahulu ya. Tengok itu kata-kata lagi. Susah dahulu tapi kita akan senang kemudian insya-Allah. Sebelum membuat tabungan, anda harus pastikan matlamat yang hendak dicapai dan ianya harus realistik. Anda perlu fokus supaya tidak tersasar dari matlamat. Untuk si siswazah ni, dia adalah satu benda yang sangat susah kalau kita suruh dia menabung. Memang susah sebab dia bukan benda yang senang untuk dia orang sebab mereka ni selalu terdedah pada pelbagai benda yang mereka nak. Jadi untuk suruh mereka menabung tu memang susah. Tapi kalau kita boleh bagi tahu mereka untuk mendapatkan satu matlamat, maka mereka mempunyai satu motivasi untuk menyimpan. Jadi untuk remaja ni kita perlu ada satu matlamat yang kita tetapkan dan mereka mula menyimpan untuk mencapai matlamat tu. Itu akan menjadikan mereka boleh menyimpan. Tapi kalau sekadar kita cakap okey, kita simpan nanti hari tua kita nak pakai, mereka takkan dapat apa-apa motivasi. Jadi itu adalah tip yang Abang Abu rasa lebih efektif pada remaja dengan memberikan mereka satu matlamat keinginan yang mereka nak capai. Oleh kerana sumber kewangan mahasiswa dan pelajar ini terhad kepada sesuatu sumber, ini tidak bermakna mereka harus mengenepikan soal ilmu pengurusan kewangan yang mungkin dapat menyelamatkan mereka dari terus berhutang sehingga ke alam pekerjaan. Jangan ke mana-mana, selepas ini kami akan berkongsi dengan anda bagaimana untuk mahasiswa dan pelajar merancang penggunaan wang pengajian mereka.
Dalam segmen ini, kami akan berkongsi dengan anda tip bagaimana untuk menggunakan sumber kewangan yang diperoleh seperti pinjaman pendidikan dengan lebih baik. Anda sebagai mahasiswa dan pelajar harus bertanggungjawab di atas setiap keputusan keuangan yang dibuat demi masa depan yang lebih teratur. Amalkan sikap amanah dan lebih berdisiplin apabila menguruskan wang pinjaman pengajian. Membuat simpanan merupakan langkah terbaik dalam membantu anda apabila menghadapi waktu yang tidak dijangka. Antaranya kita kena sasarkan yang kita pinjam ni berapa lama, berapa jumlahnya. Kita kena tahu dah ini jumlah yang saya pinjam dan bila saya keluar nanti apakah penjadualan bayar balik. Kena ada dah misi itu. Misi itu misi jangka masa sederhana. Anda keluar sebagai dengan segulung ijazah diploma ke apa dan anda dapat kerja. Pertama sekali anda harus laksanakan adalah tanggungjawab sebagai si penghutang. Ya. Orang dah kasih kita pinjam untuk membolehkan kita belajar, jangan pula kita lupa. Ya. Kita lupa tanggungjawab untuk bayar balik. So setkan target itu dan kita akan sentiasa terpandulah yang benda ni akan menjadi sesuatu tanggungjawab yang kita harus laksanakan apabila kita keluar nanti. Terdapat siswazah yang bijak dalam merancang perbelanjaan mereka dan tidak kurang juga ada segelintir yang gemar berbelanja secara agresif. Ubah sikap ini, gantikan dengan membuat simpanan secara kreatif. Contohnya, menggunakan teknik sampul surat iaitu mengasingkan duit dan disimpan ke dalam sampul yang telah ditetapkan. Apabila dapat sebab duit kita dapat tu, sebaiknya adalah kita menjelaskan semua yuran-yuran yang wajib yang perlu kita bayar. Kalau ada yuran semester ataupun kalau yuran asrama ke bulanan, kalau sesuai kita bayar terus untuk sampai habis satu semester tu. Supaya duit itu tidak tersalah gunalah, ya. Dan di universiti salah satu benda yang akan jadi kita terpedaya adalah handphone. Kan banyak orang akan guna duit PTM untuk membeli handphone yang mahal. Sebenarnya apabila kita hantar WhatsApp guna handphone yang murah ataupun mahal, tempoh penerima tu dapat WhatsApp sama je, tak ada beza dan dia tak tulis pun mesej ini dihantar menggunakan handphone yang murah. Tak ada. Terdapat segelintir pelajar yang berbelanja secara berlebihan apabila jauh dari keluarga. Buat senarai sebelum membuat pembelian atau pembayaran. Ini bagi memastikan anda tidak berbelanja secara berlebihan. Perkara yang saya nampak sekarang yang banyak berlaku kegraduan, tak cukup duit tapi kalau tengok di tempat fast food memang itulah tempatnya, ataupun di kafe-kafe yang menjual kopi harga RM14, RM10 ke atas, itu tempatnya. Ya, jadi sebenarnya gini, kita nak tengok kita di sudut mana dan nak memilih kawan pun kita nak tengok. Apabila kita berkawan dengan orang yang anak yang keluarga berada, boleh dari segi pendidikan saja, akademik. Jadi dalam nak mengurus kewangan ni, pertamanya cari grup yang sama level dengan kita, ya, baru kita tahu kat mana patut kita makan. Ya, tentukan terus pendapatan bulanan kita, tulis atas kertas, kita tengok boleh tak nak makan tempat fast food. Tengok tak boleh. Jadi kita daripada jumlah yang kita ada, income bulanan yang kita dapat sama ada daripada PTPTN, kita dah tahu dah. Kalau masuk universiti ni, duduk universiti di kota raya ni, kat mana aku patut pergi hujung minggu, kat mana yang aku tak patut pergi. Sebab dua-dua tu akan menyebabkan kita menanggung kos yang berbeza. Kos pendidikan masa kini amat tinggi dan membimbangkan. Tetapi dengan adanya simpanan untuk pendidikan, pasti ia mampu membantu anda dari dibelenggu masalah kewangan di masa hadapan. Ada antara pelajar seawal usia 18 tahun telah pun diisytiharkan muflis. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi, seramai 64,632 rakyat Malaysia direkodkan muflis dalam tempoh 5 tahun lalu yang membabitkan usia semuda 18 tahun sehingga 44 tahun. Oleh itu, kita sarankan agar mereka untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan keuangan. Ya, contohnya apabila melibatkan pinjaman, because kita lihat rata-rata siswazah yang keluar yang baru mendapat kerja, mereka ini teruja untuk
membuat pinjaman baru, contohnya seperti pinjaman membeli kereta, pinjaman kad kredit dan juga pinjaman peribadi. Bila kita lihat pada statistik yang dikeluarkan insolvensi, dua pinjaman ini iaitu pinjaman sewa beli kenderaan dan pinjaman peribadi mengungguli carta untuk statistik Muflis tadi. Pengurusan kewangan yang sistematik dapat membantu pelajar mengurus perbelanjaan mereka setiap bulan dan dapat mengenal pasti ke mana wang disalurkan setiap hari. Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak membuat simpanan semasa mereka belajar sangat penting. Di masa yang sama, mahasiswa dan pelajar harus sedar bahawa pinjaman pendidikan ini adalah tanggungjawab mereka dan perlu dilunaskan sesudah tamat pengajian kelak. Gunakan pinjaman pendidikan yang diberi sebaiknya agar generasi yang akan datang dapat menerima manfaat yang sama seperti anda. Semoga segala ilmu yang kami kongsikan dapat membantu anda menguruskan kewangan dengan lebih bijak dan matang apabila membuat keputusan di masa hadapan. Jangan lupa bersama kami dengan lebih banyak topik dalam merancang pengurusan kewangan yang lebih bijak di dalam Bijak Urus Wang. Gunakanlah wang pinjaman pendidikan yang diberikan secara berhemah dengan tujuan yang betul untuk tujuan pendidikan, dan pada masa yang sama saya juga menyeru kepada mereka yang telah pun habis belajar untuk memulakan bayaran balik pinjaman mereka, yang mana ini adalah penting untuk digunakan oleh generasi yang akan datang. Sama-samalah kita bantu mereka juga yang memerlukan kemudahan pinjaman ini.